Assalamualaikum dan salam Malaysia Malani. Saya Emilia Syahada binti Khairul Anwar dan saya berumur 12 tahun. Pada hari ini, saya akan membuat tutorial mewarna menggunakan apps Paint Tools SAI untuk mewarna gambar rama-rama. Bahagian ini digunakan untuk memilih warna. Di bawah ini digunakan untuk menyimpan warna. Tool ini diperbekalkan dengan pensel, airbrush, brush, watercolor, marker, eraser dan lain-lain. Di bawah ini digunakan untuk menukar saiz berus. Mula-mula dapatkan gambar dari simpanan komputer kita. Saya memilih warna biru lembut untuk mewarna sayap rama-rama ini. Mula-mula, klik airbrush dan lorekkan semua bahagian sayap rama-rama ini. Langkah kedua, saya akan memilih warna biru pekat sebagai ton warna untuk sayap rama-rama. Saya akan mewarnakan setiap hujung corak rama-rama. Langkah ketiga, saya akan menggunakan tool watercolor untuk adunkan dua warna tersebut. Ia bertujuan untuk menghasilkan ton warna yang menarik. Langkah keempat, saya memilih warna merah jambu lembut untuk menaikkan pencahayaan kepada sayap rama-rama. Saya menggunakan tool watercolor sekali lagi untuk mengadunkan warna tersebut. Bahagian corak sayap rama-rama yang lain, saya memilih warna kuning untuk mendapatkan warna yang kontra. Sedikit ton warna dikenakan ke atas warna kuning dengan kuning cair. Saya menggunakan tool watercolor sekali lagi untuk mengadunkan warna tersebut. Dah siap rama-rama saya. Rasa-rasa boleh menang tak? Sekian, terima kasih.